Selepas selesai proses pengkerukan, tiba masanya untuk daun tersebut diproses menjadi sesuatu yang lebih bermakna, iaitu benang serat nanas. Proses ini dilakukan secara manual dan tradisional. Setiap helai serat dipintal dengan tangan. Ini merupakan kerja yang memerlukan kesabaran, ketepatan dan kesenian. Dengan teknik yang turun-temurun ini, benang dihasilkan secara berperingkat. Benang tersebut disambung sehingga ia menjadi benang yang kuat, ringan dan tahan lama. Benang ini adalah asas untuk pelbagai produk kami, daripada aksesori hingga kraftangan unik. Kami di MNZ menyediakan ruang untuk suri rumah, anak muda dan masyarakat tempatan untuk bersama-sama memperoleh pendapatan dari rumah sambil memberi sokongan kepada ekopreneur dan ekoproduk. Dengan ini, kami menjemput individu yang berminat untuk menyertai program ini. Anda akan berpeluang mempelajari cara memintal serat nanas serta proses asas menghasilkan kraftangan menggunakan benang serat nanas. Ini juga merupakan peluang yang baik untuk anda memulakan perjalanan sebagai usahawan dalam sektor ekoproduk.